Cepat boleh tak? Korang nak apa ni? Okay, first, macam mana kau boleh tahu pasal kisah aku? And second, Ni gelang siapa? Kau ingat kau layak ke nak minta tolong dari aku? Ain't no way budak bantuan bakti minta aku tolong. dan asal kau agree nak datang sini? Aku, honestly aku bukan nak kau bersihkan nama aku pun tak. Cuma, aku yang Nisa tahu yang kau bukan macam orang pun. Bukan macam diorang. Jadi aku pula macam korang ke? Aku akan make sure kau akan jadi ketua trio yang baru. Kau dah tak payah dah nak jadi kuli bata Alia lagi. Kau ingat kau boleh tundukkan Alia ke? Ha? Aku ketua biro disiplin. The deal is, kau tolong kita orang. Aku akan report dekat ketua warden dan fight benda ni dekat unit tata tertib pelajar. Sebab dia dah langgar peraturan sebagai ketua pengawas. Korang belum kenal si Alia. Okey. 3 benda. Tak lebih. 1. Aku tak tahu siapa yang bagi info pasal ayah kau. Aku bukan planner. Michelle dan Alia akan bincang tanpa aku. 2. Aku tak pernah nampak gelang tu. Lagipun, diorang dua tu pink lovers. Aku pula suka purple. 3. Aku ada curi dengar diorang bincang. Starting hari ini, diorang akan buat spot check setiap hari dekat door. Itu je. Jangan kacau aku. Spot check. Tak ada info pun.